Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pengambilan makanan haram bukan sahaja melanggar syariat, malah merosakkan seluruh dimensi kerohanian dan moral seseorang muslim. Makanan yang tidak halal menjadi hijab antara hamba dan Tuhannya, menyebabkan doa terhalang daripada dikabulkan dan amalan kehilangan nilai. Makanan yang haram mengotori hati, menggelapkan akal dan melemahkan fitrah, sehingga seseorang tidak lagi mampu membezakan antara yang benar dengan yang salah. Jiwa yang terbiasa dengan yang haram akan merasai kelumpuhan iman, kemerosotan akhlak dan kehilangan panduan hidup. Ingatlah bahawa memakan makanan yang haram membawa akibat yang sangat berat, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Orang yang mengambil makanan haram akan dihumban ke dalam api neraka bersama-sama dengan syaitan, sebagaimana yang ditegaskan oleh sebab itu. Syaitan tidak pernah berhenti menggoda manusia siang dan malam dengan pelbagai cara untuk memesongkan mereka daripada jalan kebenaran. Usahanya tertumpu kepada mendorong manusia agar terlibat dalam pekerjaan yang haram, memperoleh rezeki yang haram, dan memasukkan makanan yang haram ke dalam mulut sendiri dan ahli keluarga. Apabila makanan yang haram telah menjadi darah daging, maka seluruh tubuh dipenuhi oleh keburukan, lalu rosaklah hati, akal dan perbuatan. Akhirnya pada hari akhirat, orang yang hidup dengan hasil yang haram ini akan dihumban ke dalam api neraka.